untuk bercakap bersama Presiden Jose Ramos pada waktu itu datang semasa pandemik. Dan semasa itu jemputan itu datang dan saya sendiri sangat terkejut kerana saya tidak pernah bermimpi untuk bercakap bersama bekas presiden sesebuah negara. Dan pada waktu itu saya yang paling muda, saya seorang je yang umur 20-an, dan saya bersama orang-orang lain yang sangat ternama, ya, sebab selain daripada bekas presiden Jose Ramos, ada juga bersama beliau peguam untuk Mahkamah Dunia. Jadi saya berasa sangat rendah diri, dan alhamdulillah juga pada waktu itu saya dapat berkongsi pendapat bersama Presiden Jose Ramos, dan dia sangat ramah dan sebenarnya dia mempunyai banyak harapan untuk para belia juga. Semasa pandemik, saya ingat lagi masa tu bulan April tak silap saya dapat satu email daripada Tatler Malaysia, Tatler Asia sebenarnya, mengatakan bahawa saya dah pun dipilih untuk mendapat anugerah Genti Asia, iaitu anugerah di bawah naungan Tatler, iaitu satu majalah lah di Asia. Sewaktu saya mendapat itu saya sangat terkejut, tapi saya juga sangat terharu dan sangat rendah diri, di mana suka juga untuk saya kongsikan dengan rendah diri pada waktu itu. Pada tahun 2020 itu saya merupakan usahawan sosial, saya seorang saja usahawan sosial yang mendapat anugerah tu, yang lain dalam bidang yang lain lah. Dan saya rasa itu adalah satu pengiktirafan yang sangat yang sangat besar bagi saya. Sering mengingatkan beliau bahawa adab dan akhlak itu adalah sangat penting. Walau kita terbang setinggi mana pun, walau kita berjaya setinggi mana pun, kita mesti melihat ke bawah. Dan tidak guna kita hidup sebagai manusia kalau kita tidak menyebarkan kebaikan. Dan saya berharap anak saya, semoga beliau akan terus berjaya dan terus menyebarkan kebaikan ke serata dunia untuk membanggakan bangsa, agama dan negara. Terus menjadi inspirasi kepada wanita muda yang lain. Dan ini yang sangat penting, sebab perkara yang kau dah capai ni bukan satu perkara yang mudah untuk dicapai, dan saya percaya menjadi ikon wanita, ikon muda untuk belia dan sebagainya kan, penting untuk membawa belia kita lagi ke atas lah. Dan pengalaman beliau, cerita beliau, kejayaan beliau, satu perkara yang perlu dikongsi, dan saya percaya Raudah dalam mencapai cita-cita, beliau akan teruslah menjadi inspirasi. Itu harapan saya untuk Raudah. Apa yang saya nak, kata-kata akhir saya lah kepada para belia adalah masa untuk kita berhenti untuk hanya bercakap, dan masa untuk kita bertindak, kerana tindakan kita, jalan penyelesaian yang kita beri akan membentuk siapa diri kita sebenarnya. Apa yang dicapai oleh gadis inspirasi kita kali ini, Raudah Nazran. Diharapkan dia juga menjadi inspirasi untuk kita melangkah sejarah kejayaan kita pula. Jangan pernah berputus asa dan teruslah melangkah ke hadapan untuk mengejar cita-cita kita. Apa yang penting, usaha, doa dan juga tawakal menjadi kunci bagi setiap kejayaan. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Saya Hana Ismail. Assalamualaikum.